Ini adalah video kejiranan 2025. Kalau lihat di dalam rakaman CCTV ini, makcik bertudung hijau ini seolah-olah sibuk melakukan kerja, kemudian hadir seorang wanita tua bawa blower. Bermulalah hari bersejarah buat mereka dan rakyat Malaysia yang menonton. Pada mulanya, makcik tudung hijau ni hanya membalas dengan curah-curah air selepas makcik blower tu blow muka dia. Makcik baju merah blower tu tak duduk diam saja. Rupanya dia pulang ambil paip air dan dia sudah siram pada seorang akak nak masuk ke dalam kereta. Anak makcik tudung hijau ni pun terus bertindak luar kawal. Makcik tudung hijau tak duduk diam. Dia berjalan tapi acah-acah lari untuk menyabarkan kedua-dua pihak. Tapi sebaliknya gayung merah kedengaran bunyi. Ramai yang ingat makcik tudung hijau tu nak selum kepala makcik baju merah dengan baldi. Sebenarnya tidak. Makcik tudung hijau tu sedang tarik baldi tu. Kemudian, macam biasa, bala tentera makcik tudung hijau mula keluar dan masing-masing ambil bahagian dalam Nobel Keluarga Terbaik tahun 2025. Jadi ramai yang nak tahu apa punca perkara seperti ini boleh berlaku di kawasan kejiranan makcik baju merah dan juga makcik tudung hijau. Kalau dalam perspektif undang-undang ni, sudah tentu keluarga makcik tudung hijau ni boleh kena tindakan undang-undang jika makcik baju merah itu buat aduan. Sebab kalau kita nilai balik, makcik baju merah itu membuat provokasi tanpa mendatangkan kecederaan kepada makcik tudung hijau. So, inilah yang dikatakan plot twist, di mana rakaman CCTV jiran satu lagi mendedahkan apa sebenarnya keluarga makcik tudung hijau ni lakukan. Dalam video ni dikatakan plot twist ini di mana makcik tudung hijau ni kerap kali keluarganya ubah tong sampah dan juga pasu bunga yang telah dijadikan penghadang di atas jalan taman. Sumber kata bahawa keluarga makcik tudung hijau ni suka-suka hati parking kereta. Itulah berpunca jiran ini meletakkan pasu bunga dan juga tong sampah sebagai penghadang. Dikatakan parking kereta tu pula bukan parking kereta biasa-biasa, parking kereta yang lama dan mengganggu jiran untuk masuk ke dalam rumah sendiri. Jadi selepas menonton video yang dikatakan rakaman CCTV plot twist ini, netizen mempunyai dua cara fikiran. Pertama, menyatakan bahawa ya, keluarga tudung hijau tu memang total 100% mempunyai masalah, dan cara pemikiran kedua adalah kerana disebabkan penghadang jalan tersebut, jiran yang mendedahkan CCTV ini berpunca menyebabkan keluarga makcik tudung hijau itu perlu ubah pasu sana sini dan mereka mungkin bengang kerana nak parking kereta sendiri depan rumah tudung makcik hijau tu pun tak lepas, menyebabkan mereka kena ubah sana ubah sini dan menjadi ketegangan antara jiran. Jadi ini adalah cabaran hidup berjiran. Anak-anak, ibu bapa perlulah bijak. Terutama kepada anak-anak, janganlah jadi batu api. Kalau tak puas hati dengan jiran, janganlah merungut kat ibu bapa anda. Tak pasal-pasal ibu bapa yang berbasah muka dengan jiran sebelah. Ibu bapa pula tolong tegur anak anda, janganlah bebal sangat. Okey? Hidup berjiran ni perlu bertolak ansur.